Alhamdulillah, Misha pun dah selesai berpantang. Apa yang best ni Misha nak share pengalaman pantang ni. Korang tengoklah sebelum ni, masa mengandung, Misha aktif ke sana sini. Ada beberapa kerja yang perlu Misha selesaikan. Jaga anak kecil lagi. Lepas tu live TikTok pula, meniaga pula. Macam-macam kerja Misha buat. Betapa letihnya kan, sakit sendi. Kaki pun bengkak, lengur-lengur badan. Semualah masa mengandung. Tapi Alhamdulillah, dengan pertolongan suami, semuanya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, Misha selamat lahirkan baby perempuan. So far, Misha berpantang memang sangat mudah. Dengan Tunku Mahtika ni memang sangat membantu Misha. Apa yang best, ada lebih daripada 25,000 ibu berpantang guna Tunku Mahtika ni. And ada lebih 1,000 feedback positif. Mereka berpantang tanpa stres bila bersama Mahtika. Penggunaan dia pun senang. Tunggu 45 minit, korang charge. Lepas tu boleh guna macam biasa. Sangat mudah. Mamis yang dekat luar sana tanya Misha, apa tips nak tenang-tenang masa dalam pantang? Ni rahsia Misha, Tunku Mahtika sangat-sangatlah membantu kita nak healing sorang-sorang je kan. Dia mudah je. Just charge, lepas tu tunggu 45 minit, dah siap panas, buat je sendiri. Perlukan bantuan suami ke, anak kecil ke, boleh juga bengkak susu, rasa bisa-bisa dekat perut, boleh tuang benda-benda ni. Ataupun ada masalah sembugut untuk wanita yang belum hamil lagi pun boleh juga pakai Tunku Mahtika ni. Nak bawa pergi travel pun boleh. So Misha suggestkan untuk korang, belilah Tunku Mahtika ni. Memang berguna untuk kita. Untuk bengkung pula, Misha guna daripada Mahtika juga. Korang tengok, senang je, ada strap. Senanglah ibu-ibu nak pergi toilet, just buka and pasang je.